Okay guys, aku tak tahu nak mula daripada mana. Manchester United kalah 2-0 lawan Hull City. Hull City, tim yang baru naik daripada Championship ke Premier League. Okay, ini bukan satu kekalahan yang boleh katakan tak bernasib baik. Bukan kalah sebab referee, sebab tak ada controversial decision satu pun. Dan bukan sebab defensive error yang aku tak tahu nak kata siapa-siapa kita boleh persalahkan dekat dalam perlawanan ni. Okey, kita memang nampak Man United kena belasah disebabkan performance yang sangat-sangat teruk untuk perlawanan menentang Hull City. Kalau siapa-siapa yang tengok game ni memang akan frust gila sebab memang teruk gila cara permainan dia orang. Okey, sebelum perlawanan dimula, sebelum season ni bermula, kita memang expectation kita memang tinggi, kita memang ada high hopes untuk Man United perform untuk musim yang terbaru. Dan selepas Man United dapat tempat ketiga pada musim lepas, kita memang ada expectation ataupun kita ada motivation untuk Man United perform. Lagi-lagi Carrick dah dapat dia permanent spot dekat Manchester United sebagai manager, dan kita harap benda-benda ni akan menjadi kenyataan. Kita berharap yang squad ni akan stabil untuk menuju ke dalam musim yang terbaru. Tapi game yang pertama 2-0 daripada Hull City. Okay, so memang sakit. Memang sakit. Dan apa yang aku nak kata, Hull City memang deserve gila untuk menang. Alright, so before kita dive in dengan lebih mendalam, korang hit button subscribe sekarang dan pastikan korang tekan butang like dan share kepada kawan-kawan korang yang menyokong Manchester United. Apa yang aku nak cerita dekat dalam perlawanan kali ini, Hull City datang dengan perasaan yang tak takut. No pressure langsung untuk menentang Manchester United. Sebelum game bermula, ramai gila pandit aku baca dekat internet memang dah kata mungkin Hull City akan struggle gila. Ada yang mengatakan bahawa Hull City akan turun balik ke Championship. Ada player-player yang besar seperti Joe Cole mengatakan bahawa hampir pasti Hull City akan turun ke Championship. So kau bayangkan, kau sebagai fans Hull City yang baru naik dan pandit dah mula hentam diorang gila-gila sebelum perlawanan bermula, sebelum season bermula. Dan bila korang bermain dekat home menentang pasukan yang tempat ketiga pada musim lepas dalam Premier League iaitu Manchester United, semua orang akan expect korang akan terima pressure gila. Tapi yang berlaku dekat atas padang memang berbeza gila. Hull City masuk kepada perlawanan ini dengan no pressure langsung. Tak ada pressure langsung dan bermain sehabis baik yang diorang boleh. Dan tak kisah apa yang diorang terima, tak kisah apa perlawanan yang diorang dapat menentang Manchester United ke apa ke, so what. Okey, itulah apa yang telah ditunjukkan oleh Hull City dalam perlawanan kali ini. Mereka agresif gila, mereka berani, mereka tak takut nak attack. Mereka main high pressing. High pressing pada first half menyebabkan mereka dapat lead. Okey, ini menunjukkan yang mereka tak takut kepada sesiapa pun yang mereka menentang pada perlawanan kali ini. Dan kita nampak Man United kat situ memang clueless gila dengan apa yang mereka dah terima. Okey, pada perlawanan kali ini Oli McBurney seawal minit ke-5 pun dah mula dah attack on target, cuba menguji Shane Lemans. Banyak gila attacking yang dia buat. Nasib baik Shane Lemans perform and then dapat menghentikan daripada Hull City menjadikan gol. Tapi masalahnya bukan satu ataupun dua peluang, banyak gila, memang energetic gila, memang agresif gila Hull City dalam perlawanan kali ini. So aku sebagai fan Man United, aku fikir apa benda ni, kita mula-mula kalau boleh kita nak settle down seawal mungkin, kalau boleh kita nak control lagi seawal mungkin dan kita put pressure on the opponent. Tapi sebaliknya yang berlaku, Man United yang menerima pressure, menerima attack demi attack daripada Hull City. So kita nampak siapa yang dapat dictate game pada perlawanan ini. Dan disebabkan dictate daripada pasukan Hull City ini, mereka dapat menjadikan gol pada minit ke-17. Okey, corner untuk Hull City. Slater hantar bola masuk daripada corner. Bola flick on, Oli McBurney cuba membuat satu shot on target, dapat diselamatkan oleh Shane Lemans. Tapi bola yang diselamatkan oleh Shane Lemans tu terkena tiang dan melantung balik ke dalam play. Dan masa tu Semi Ajayi ada dekat situ. Semi Ajayi ada kat situ unmarked. Disebabkan apa? Sebab si Maguire tu memegang siapa? Mazraoui. Kau rasa macam mana? Maguire mark Mazraoui. Ajayi free. Tak ada siapa-siapa mark dia. Free man dekat dalam kotak tu. Aku cakap, ya Allah, apa benda ni lah hai. Memang open goal lah. Dia rembat memang masuk terus lah. So ini adalah satu benda yang aku rasa aku tak boleh accept
How could you let this happen? Okay, kenapa kenapa Maguire tu boleh peluk si Mazraoui? Sepatutnya dia halang si Ajayi ataupun si Mazraoui halang Ajayi daripada bebas dekat dalam kotak. Tapi sebaliknya Maguire peluk Mazraoui untuk menghalang Mazraoui daripada menghalang Ajayi. Kau faham tak? Maguire pegang Mazraoui untuk mengelak daripada Mazraoui pegang Ajayi. So benda ni memang frust gila. Benda frust gila gol daripada set piece yang sepatutnya memang benda kau practice every single game, kau practice every single training session untuk elakkan benda-benda ni terjadi. Tapi itulah, dia bukanlah satu individual brilliance, bukanlah satu world class goal, tapi set piece, set play yang memang mengarut betul. Man United gagal untuk mengatasi situasi macam ni. Baru 17 minit dalam musim yang pertama kita dah bolos. So, aku fikir okey lah, baru 17 minit, mungkin banyak masa lagi kan. Aku memang, okey, ada lagi, kita boleh buat comeback. Kita pernah buat comeback pada penghujung perlawanan pun, kita pernah buat comeback. No problem. Okey. So, kita harap lah, waktu tu, Man United akan mula dominate, akan cuba ubah taktikal, ubah mentality untuk push lebih further, untuk cuba dictate game, buat lagi banyak chances. Tapi masalahnya, tak nampak benda tu akan terjadi. And then apa yang terjadi adalah keadaan semakin teruk. Selepas gol pertama, Hull City tak duduk diam. Lebih banyak attack yang diorang buat, lebih confidence. Baru promoted kan? Baru promoted, moral tengah high. And then main home, fans no pressure, fans pun memang orang kata bouncing dekat dalam stadium, dapat gol pertama. So apa yang mereka buat bukan sit back, mereka attack demi press, attack. So, apa yang Man United buat pula, makin lama makin pasif. Makin lama makin ke belakang. Patrick Dogu dekat bahagian wing, tak ada nak buat apa. Umbumo dengan si Cunha pula, tak menjadi. Apa yang mereka cuba buat, cuba hantar ke dalam kotak, tapi siapa yang ada kat dalam kotak? Okey, kalau kita tengok, sepatutnya Cunha bermain dekat dalam posisi number 9. Tapi Cunha banyak drift keluar. And then, siapa yang masuk ke dalam posisi number 9? Dogu bila dapat bola, merepek. Apa yang diorang buat untuk masa pre-season hari tu? Adakah benda ini yang mereka rancang? Adakah ini yang mereka nak buat? Ataupun ini yang mereka kira terpaksa buat? Okay? So, benda ni memang geram gila lah. Bila kau ketinggalan 1-0 dengan pasukan yang baru promoted, kau expect Man United akan react. Kau expect mereka akan react. Kalau mereka tak react, ini adalah satu mentality problem ataupun memang tactical problem yang memang mudah akan dieksploit oleh pasukan-pasukan yang akan menentang Man United selepas ni. So, kita nampak Hull City makin lama makin bahaya. Datang pula gol kedua. Minit ke-38, Yuri Tielemans buat foul dekat luar kotak penalti dan free kick diambil oleh Slater lagi sekali dan bola tu memang ke dalam keadaan bahaya, masuk ke dalam kawasan bahaya dan Nobel Mendy dapat membuat tandukan yang menghasilkan gol. Dalam dia punya debut untuk Hull City, dia naik and then tanduk bola masuk 2-0, debut gol pertama Premier League dan terus skor. Wow, what the heck, apa benda lah ini. Hull City kot, dia punya first game dekat dalam Premier League selepas berapa tahun lah yang dia tak main dekat Premier League, dan dua gol set piece. Memang frustrating lah bila kau tengok kau punya defensive organisation untuk set piece memang ke laut. Benda ni nak salahkan siapa? Nak salahkan defender, nak salahkan midfield, sebab dia bukan open play. Tak ada siapa yang boleh dipersalahkan. Ia adalah salah the whole team. Okay, sebab set play, bukan open play, set play. So paling sakit hati, 2 gol yang mereka jaringkan dan mereka deserve that 2 goals. Mereka deserve 2 gol tu. Okay, bukan gol bernasib baik, mereka betul-betul deserve dengan apa yang mereka buat. So lepas tu memang fans Hull City memang bising gila lah dekat dalam stadium. You're getting mauled by the Tigers. Itu adalah chant yang mereka laungkan dekat dalam stadium terhadap player-player Man United. So benda ni kalau aku sebagai fan Hull City, memang aku akan nyanyi gila-gila lah. Aku akan memerkap, you're getting hauled by the Tigers. Okay, so mereka tahu yang diorang punya team tengah buat something yang very special, very meaningful untuk team diorang. Kau baru naik daripada Championship, lawan Man United, kau tak pernah menang lawan Man United dekat dalam Premier League, dan
Kau lead 2-0 dekat first half. Atmosphere gila-gila, confidence pun ada kau-kaunya, momentum selepas promotion tu memang gila, moral very high. Dan Man United, third place pada season lepas, tak ada makna. Nampak performance drop, mentality out, consistency out, tak ada. Pressure, apa lagi? Semua tak ada lah, semua memang hauk lah, memang hauk. Dan kalau fans Man United, memang yang untuk fans Man United yang travel memang membazir gila lah. 45 minit pertama expectation sangat tinggi. Memang ke laut, memang habis lah, hauk lah. So 2-0 pada first half memang and then second half Michael Carrick cuba buat perubahan lah. Dia cuba masukkan Marcus Rashford menggantikan Dogu. Dan Marcus Rashford yang kita tahu baru kembali daripada Barcelona and then bakal membuat penampilan pertama selepas 618 hari tanpa memakai jersey Man United. So kita harap lah kan, kita harap dia punya performance dekat Barcelona pada musim lepas akan memberi sesuatu lah untuk Man United. Tapi itulah, satu player tak akan mampu mengubah keputusan the whole team kalau the whole team tak ada that, orang kata, kemahuan untuk ubah the tactical ataupun mengubah keputusan tu. Okay, kau campaklah the best player in the world pun, kalau the whole team tak ada perasaan ataupun tak ada that intensity untuk mengubah keputusan, it's not gonna happen. Okay, structure midfield antara Tielemans dengan si Santos pun teruk gila. Bruno tak tahulah apa yang terjadi pada perlawanan kali ini, movement tak ada. Walaupun Man United pegang bola, control game, tapi itulah, the final third memang tak ada apa. So apa jadi bila Marcus Rashford masuk pun sama juga. Okay, tak ada apa-apa impact sangat dekat bahagian wing kiri. Dan Carrick pula cuba masukkan Benjamin Sesko. Faham. Okay, kita tahu Hull City main back 3. Back 3 tu pula memang physical gila. Man United memang tak ada player yang boleh challenge that back 3. So Michael Carrick masukkan seorang pemain yang memang ada physicality, Benjamin Sesko, untuk ubah keputusan tu. Tambah attacking threat, tambah physical presence dekat dalam kotak. Cuba ubah dinamik perlawanan untuk lebih banyak hantar bola ke dalam kotak dan cuba menang first ball, cuba menang second ball dekat dalam kotak untuk at least buka peluang untuk Man United score. Tapi itulah, bila kau dah kena leading, bila tim seperti Hull City dah leading 2-0, mereka main very deep. 3 defensive player diorang memang very physical, main very compact dekat dalam kotak. Susah nak pecah. Lagi-lagi kau memang dah confident gila berada 2-0 ke atas pasukan seperti Man United. Bila Man United attack, lebih banyak peluang untuk Hull City buat counter attack. Dan itu benda yang terjadi. Ramai player Man United dah push up gila. Maguire dah ke atas, siapa lagi, si Heaven pun kadang-kadang dah ke atas. Shaw dengan Mazraoui pun kadang-kadang memang push gila-gila untuk attack, membuka peluang untuk Hull City attack melalui counter attack. Hull City hampir-hampir buat gol ketiga. Oli McBurney dapat satu break, hampir menambahkan lagi masalah Man United. Bellumi dapat buat satu long shot. Cody Drameh hampir menjadikan gol ketiga untuk Hull City. So banyak gila peluang-peluang untuk Hull City, menambahkan lagi banyak misery kepada squad Man United. Kalau nak katakan Man United tak buat peluang, ada. Tapi peluang-peluang yang mereka cipta itu tak signifikan langsung. Umbomo ada peluang. Bila di shoot naik ke tinggi. Harry Maguire ada peluang untuk skor. Tapi itulah, semua kebanyakan tu adalah attacking yang orang kata off target ataupun diselamatkan oleh goalkeeper Hull City, iaitu Solakis. So kita nampak diorang ni macam nampak boleh pegang game, tapi decision dekat final third tu memang teruk gila. Kita memang berharap lah akan dapat curi satu gol, tapi itulah, keeper diorang perform, player kita pula memang teruk gila. Tapi dalam perlawanan ini aku nak bagi kredit kepada dua goalkeeper lah, iaitu Sané Lammers dan juga Solakis. Kalau tak ada dua-dua pemain ni, mungkin ada lebih banyak gol lah untuk kedua-dua pasukan. Sané Lammers pada awal-awal perlawanan banyak menyelamatkan bola daripada dijaringkan oleh Oli McBurney, oleh attacking players Hull City. Dekat bahagian Hull City pula, Solakis memang perform gila. Dia punya air ball dia memang confident gila. Memang banyak menyelamatkan bola, banyak stop bola daripada dimenangi oleh kita punya attackers. So kalau kita tengok balik, Man United mungkin boleh skor 1 ataupun 2 gol, tapi Hull City 3 atau 4 gol easily lah untuk diorang skor. So itu adalah realiti sebenar. Dan sebagai fan Man United, apa yang aku harap, seperti aku cakap tadi, Man United sepatutnya boleh buat lebih baik, dan aku harap kita akan buat dengan lebih baik sebab kita ada that quality, kita ada that
player yang boleh memberikan keputusan yang baik. Okay, kita ada pengalaman, player-player ni semua ada pengalaman bermain dekat tahap yang tertinggi. Aku nak tengok reaction player-player selepas kalah first game ni. Okay, benda tu je yang aku nak tengok, reaction pada perlawanan seterusnya, pada perlawanan kedua. Aku nak tengok intensity, aku nak tengok player fight for the ball, player fight for the first ball, fight for the second ball. Attacking consistency aku nak tengok banyak lagi peluang yang mereka lakukan. Aku nak tengok players defend with their hearts out. Aku nak tengok player-player ni menunjukkan apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka ada. Sebab aku tahu mereka ni memang boleh ada ability untuk buat benda-benda macam tu. So benda ni adalah benda yang terjadi, kita tak boleh nak buat apa. Kita berharap ada new performance ataupun improve performance pada perlawanan yang akan datang. Wake up call kepada player, wake up call kepada manager. Aku harap mereka akan berubah. Aku harap kita akan dapat lebih banyak yang manis-manis pada perlawanan yang akan datang. Aku nak tahu apa pendapat korang berkenaan dengan perlawanan kali ini. Apakah masalah utama Man United? Adakah Michael Carrick? Adakah defensive set piece yang betul-betul menjadi masalah kepada Manchester United ataupun midfield? Ataupun siapa yang korang rasa tak perlu diturunkan untuk perlawanan kedua? Korang boleh komen dekat bawah. Okay, so itu saja untuk aku punya recap untuk perlawanan kali ini. Dan kepada korang, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe. Dan kita akan jumpa dalam perlawanan seterusnya ataupun dalam video seterusnya. Come on Man United, come on. Okay, please do something. Alright, thank you for watching. Bye-bye.